Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi jemput-jemput sayur. Tidak pun kami panggil cucuk sayur. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cik Tah ada tepung gandum, Cik Tah ambil 500 gram. Lepas tu yang ni tepung naik sendiri. Cik Tah ambil 250 gram. Lepas tu Cik Tah ada sedikit daun kucai, dan bawang besar. Lepas tu Cik Tah ada carrot. Okey, Cik Tah ada cili bor 3 sudu besar. Lepas tu gula ni Cik Tah ambil 150 gram. Lepas tu Cik Tah ada isi ketam. Cik Tah nak bagi dia ada rasa macam ada rasa lauk. Selain daripada sayur ada dalam cucuk tu, lauk pun ada. Yang ni optional. Kalau tak mau bubuh pun tak apa, nak bubuh lagi sedap. Kalau tak ada isi ketam ni, nak bubuh udang pun boleh. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk cara-cara dia. Okey, tepung gandum ni campur dengan tepung naik sendiri. Ingat nah sahabat-sahabat, anak-anak Cik Tah pakai tepung naik sendiri. Okey, tepung ni kita kata kalau Cik Tah buat 5.5 kilo, Cik Tah bubuh 250 gram. Tapi kalau sahabat-sahabat Cik Tah nak buat 1 kilo, bubuh 500 gram. Okey, lepas tu sayur-sayur dia ni Cik Tah nak iris. Janganlah halus sangat nah. Janganlah besar sangat. Pasal apa? Satgi kita tak iris dia dah. Pakai aci dah. Kalau cucuk udang kita buat panjang-panjang pun tak apa. Satgi kita nak kerak dia. Agak-agak lah Cik Tah ingat nah. Agak-agak tak engkelan. Kita katakan lekat dia hongkong tu jenuh nak buat bagi nah. Pipi umur orang tengok kita jamu-jamu tengok orang lekat tanya pasal apa ni teruk sangat ni lekat daun kucai. Jangan betul nak kata bagi. Daun kucai ni dia payah lumak sikit nak buat bagi. Okey, lepas tu kita masuk ke dalam ni. Untuk pengetahuan anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah yang mana tak suka sayur banyak tu boleh kurangkan. Tapi yang mana suka macam Cik Tah ni, nak banyak lagi pun boleh. Okey, lepas tu kita masuk daun bawang. Okay, kita campur masuk sekali dalam ni. Dia resipi ni nak cerita bagi anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah cukup senang, cukup mudah. Kata orang nak dia bagi tahu kata dalam 15 minit lagi lah nak mai. Kita kata bahan semua ada dah, kita kata tu ada dah. Memang dah. Okey, bawang ni kita kata kita buat bagi dia besar sikit lah. Okey, Cik Tah belah 3 nah. Kita buat bagi dia rasa lah, jangan nipis sangat nah. Okay, lepas tu Cik Tah akan ramah-ramah dia sikit masuk ke dalam ni. Sedap lah apa nak kata Allah kan musim hujan. Lohnya sedap lah, segan nak cerita. Okey, untuk carrot ni yang mana rajin kalau kata nak hiris pun boleh. Kalau tak mahu hiris kita sagak bagi kecil-kecil macam. Jangan bagi panjang sangat nah. Ingat nah Cik Tah kata bukan pasal apa kita tak mahu bagi panjang sangat tu. Pasal saya kita nak buat dia macam cok kodok. Kita tak belah dah. Kalau kata macam cucuk bawang tu, cucuk udang kita nak buat tak apalah pasal kita nak kerat banyak-banyak kan. Okey. Ikut anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah nak masuk banyak mana. Untuk isi ketam ni terserah anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah nak buat bentuk apa pun, kot nak cari-cari dia ke, kot kata nak ketuk-ketuk lepas tu cincang-cincang dia ke, ikut yang tu. Cik Tah tak mau buat lagu tu, Cik Tah nak bagi dia besar sikit. Bila kita pepok tu kita tu dah patut. Bila kita pepok tu kita terasa. Kata ada isi ketam dalam ni nah. Cik Tah belah 3 macam ni. Lepas tu kita rancik dia tu jangan kecil sangat. Kot kata sahabat-sahabat Cik Tah nak koyok ke, nak buat macam mana ke, boleh jangan letak satu-satu lah nah. Jangan letak satu-satu lagu tu.
Okey, lepas tu kita akan masuk gula. Ikut cita rasa masing-masing lah. Kalau kata yang mana nak manis, lebih kan. Kalau yang mana tak mau manis, tak payah. Kita pun 4 sudu. 4 sudu setengah. Nah. Lepas tu kita akan masuk sedikit garam. Sebab dalam ni tak ada apa yang masin. Okey, masuk sedikit garam. Okey, kod dah siapa yang nak masuk penyedap rasa ke pun boleh. Yang tu terserah. Tak ada salah nah. Okey, lepas tu memandangkan bekas cik Tok ni halus kecil tek. Cik Tok nak transfer masuk dalam bekas besar sikit nah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu cik Tok bancuh dengan air biasa nah, air suhu bilik nah. Bukan air duduk dalam bilik, air suhu bilik nah. Sakdi pi duk ambil dalam bilik pula sakgi air nah. Okey, ikut kepekatan masing-masing. Okey, kepekatan tu jangan terlampau pekat, jangan terlampau cair. Bila terlampau cair tu dia tak jadi bulat. Dia jadi kelepek, itu dia jadi lepiak. Kalau kata keras sangat pun dia tak mau juga. Tekstur dia tu pun kita nak makan pun dia kurang lah sikit. Bukan kata tak sedap. Rasa dia tu semua ada dah kan. Okey, ni tengok adunan cik Tok. Kita kata taklah cair sangat. Taklah pekat sangat nah. Anak-anak sahabat-sahabat kita, tu dia kejadian dia. Nah, selalu mana yang kita duk buat, kita duk pakai tepung beras dengan tepung gaduh. Kali ni kita nak buat kelainan sikit. Ada rahsia dia. Kita guna tepung naik sendiri. Tidak pun depa kata rising flour. Pun boleh nah. Okey, lepas tu kita akan biak dia dalam 5 minit. Tahap biasa. Biak dia. Tak payah duk tudung pun tak apa. Biak saja nah. Okey, minyak pun dah panas dah. Lepas tu kita start goreng. Kita biak dalam 10 minit macam tu lah. Nah. Ingat anak-anak sahabat-sahabat kita yang mana nak tahu tangan tu bagi ada air satu. Bagi duduk dekat dengan kita. Supaya tak melekat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah besar mana nak buat. Kod nak cepat, buat besar-besar sikit. Kod nak bagi comel-comel, tahu kecil-kecil sikit. Nah. Okey, ni dah nampak kekuningan dah. Kita akan angkat dia. Biasalah. Kita sejak dia nah. Dia rangup di luar. Apa ni lembut di dalam insya-Allah. Dengan izin Allah. Nah. Okey, lepas tu tunggu sat. Cik Tok nak tahu sampai habis. Lepas tu satgi Cik Tok nak share cara mana kita nak buat dia punya kuah ataupun dia punya sos. Nah. Tunggu. Okey, yang ni penyediaan untuk kuah dia ataupun sos dia nah. Okey, kita panaskan kita punya belanga. Lepas tu kita akan masuk gula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup senang, cukup mudah. Okey. Masuk gula. Lepas tu kita masuk cili bo ni. Okey. Lepas tu kita kucai dia. Api jangan deras sangat nah. Tak ikut gula ni dia hangit. Nak pakai cili bo saja nak abang bagi. Cukup mudah, cukup senang nak abang bagi nah. Okey. Lepas tu kita akan masuk sedikit garam. Kita lupa takut. Okey. Kita akan masuk sedikit garam. Okey. Jangan terlampau masin sangat. Tadi dalam cucuk kita pun dah kita masuk garam dah kan. Lepas tu kita masuk sedikit cuka anggaran. Buat anak-anak sahabat-sahabat kita rasa dulu. Bubuh dalam satu sudu besar. Rasa tengok. Rasa tak masam. Naik masam. Naik masam cukup. Tak mau masam sangat-sangat. Tak mau. Nah. Okey. Kita akan tambah air sikit nah. Okey. Jangan banyak sangat. Okey. Kuah kita ni kita tak ambil daripada tepung jagung nak bagi pekat. Dok. Kita tak ambil. Cuma kita ambil kuah dia tu pekat mah daripada air gula tu. Nak serta bagi yang tu saja. Nah. Okey.
Air gula pun Cik Tan dah mendidih dah, gula pun dah hancur dah, tak sat Cik Tan rasa pun dah ada semua rasa dah. Apa lagi, tutup api. Ni dia saja cara kita nak buat sos dia, cara nak buat kuah dia. Cukup mudah, cukup senang nah. Okey, lepas tu jom Cik Tan nak pergi baidon sana. Tunggu sana. Alhamdulillah, siap dah cucuk Cik Tan petang ni nah. Cucuk sayur tidak pun kita panggil jemput-jemput sayur pun boleh nah. Lepas tu sahabat-sahabat anak-anak Cik Tan, itulah yang Cik Tan kata, cepat kita nak buat, orang nak mai, orang telefon duk on the way dah nak buat. Lepas tu dengan sos dia ni amat senang. Kita kata kalau lah di rumah pun kadang-kadang kan kita pun terlepas juga, boleh kata habis sos cili tu kan, kita nak cicah dengan ni, boleh buat sendiri. Gula dengan cilibu. Tak ada cilibu, mesin cabai kering. Cukup, settle. Bagi ada rasa, manis, masam, pedas. Kalau kata anak-anak, ada anak-anak kecil yang panggil nak makan tu, kurangkan ukuran cabai tu nah. Gula tak apa. Depa suka gula tu. Nah. Lepas tu, sekian daripada Cik Tan, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cik Tan semua nah. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tan nah. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.